Assalamualaikum, selamat datang ke video saya iaitu tentang BDG. Di sinilah bermulanya langkah kami sebagai bakal teknologi minyak dan gas. So, apa itu BDG? BDG atau dikenali sebagai Ijazah Sarjana Muda Teknologi Operasi Loji Minyak dan Gas, melatih pelajar dalam operasi loji, keselamatan, sistem peralatan dan kemahiran teknikal yang diperlukan oleh industri. Keunikan BDG. Apa yang menjadikan BDG ini istimewa ialah pelajaran dalam hands-on, iaitu daripada aktiviti makmal, penggunaan alat sebenar, simulasi hinggalah lawatan industri. Kami mempelajari melalui pengalaman yang sebenar. So, pada bahagian technopreneurship, dalam BDG, kami diterapkan mindset technopreneurship. Kami mengenal pasti masalah sebenar dalam operasi minyak dan gas dan menghasilkan idea inovatif sebagai penyelesaian lebih selamat, lebih efisien dan lebih bernilai. So, pada etika profesionalism pula, kami juga dilatih untuk mengutamakan etika dan profesionalism, patuh SOP, bertanggungjawab, bekerjasama dan menjaga integriti dalam setiap tugasan. Perjalanan saya dalam BDG penuh dengan pembelajaran bermakna, teamwork dan kemahiran praktikal yang membentuk kami menjadi teknologi yang yakin dan bersedia untuk industri pada masa akan datang. So, akhir kata, jika anda berminat dunia tenaga dan operasi minyak dan gas yang terbaik, BDG adalah laluan yang terbaik untuk masa depan anda. Inilah perjalanan saya dan perjalanan anda boleh mula di sini. Sekian, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.